Aku tak tahu nak buat video apa dah. Ah! Sekejap. Sekejap. Kau buat apa? Wait, what? No. No. Kau buat apa kat sini? No. Kau buat apa sini? Gana ada... Okay, Gana ada benda ni. Okay, okay, Gana ada benda ni. Someone please explain. Someone please explain. Aku... Man. Kau betul-betul tunggu video lama sangat sampai... I mean, baru berapa bulan aku perlukan rehat masa aku. Aku tahu. Aku buat video waktu sekolah je. Aku minta apa kaki. Biarkan. Aku tahu aku buat video kat sekolah je. Tapi jangan gitu. Okay, sorry. Okay, aku tak tahu nak buat video apa dah. Okay, so, aku hancur pula. Aku tak tahu nak buat video apa dah tu. Aku dah faham satu aku betulkan aku punya screen recording dia tak buat elok dia tadi. Yuk. Yo. Kau kena yo. Oh, sorry. Sorry, just yeah. Aku buat video ni sekejap je. Okay. Aku akan buat video ni sekejap je and aku akan beritahu apa yang aku akan buat pasal video-video yang masa depan and aku akan cakap pasal benda yang aku akan buat sekarang. Sekarang maksudnya minggu depan. Okay, sorry. aku tak perfect. Sorry, okay, biar aku sambung. Minggu depan aku akan buat satu server. Aku yang buat. Server tu dia ada lifestyle. Macam lifestyle dia boleh cuit nyawa just kalau bunuh orang. Okay, aku schizo. Okay, sambung. Aku macam contoh aku bunuh orang, aku dapat nyawa. Benda bunuh aku hilang nyawa. Okay. Kalau kau mahu aku okay. Masa aku akan buat je sebab aku tak ada idea video lain dah. I mean, ada video lain yang aku akan buat dalam beberapa hari dengan kawan-kawan aku. And iaitu server yang tu lah. Iaitu salah seorang pada kawan aku iaitu yang tadi muncul. Mana dia? Oi, aku bukan kau. Okay, biarkan dia. So, aku akan beritahu apa nama server tu nanti waktu aku buat video and aku akan introduce seorang-seorang. Honestly, aku akan introduce kat sini kat office aku. Okay, ni boleh jadikan office aku lah sebab aku jumpa ni kat mana. Aku tahu aku jumpa kat mana. Aku ada kit baru. Cantik tak? Cantik tak? Tengok sini. Yeah, cantik tak? Benda kamera aku sih tak. Okay, please. Sorry. Aku stay dengan tapak kaki. Mana kau? Please. Okay, sorry. Aku minta maaf jangan sekalian. Jangan rumah aku yang duduk tepi aku minta maaf. Aku just record video, please. Jangan marah aku, please. Tujuan aku. Okay, aku nampak kat situ. Ya, tu seorang pada kawan aku yang dia peluk lagi. Okay, tu seorang pada kawan aku yang akan join aku and aku tak tahu akan berapa ramai orang. Mungkin ada 5 orang je kot sebab aku tak duit untuk beli server realm.
So semua orang boleh masuk and tu. Mungkin aku akan ajak orang lain, kalau kau dorang offline kau ajak orang lain masuk sekali so dorang boleh experience like siapa je boleh masuk and kalau mati aku akan dia kena ban. Kau mati kena ban. Like kau hilang semua nyawa lah. So kalau orang tak hilang semua nyawa dia just yeah. Aku harap server ni okay, server ni boleh pergi ke jalan yang betul. Like beberapa ratus lah and yeah, that's it. Kau berapa ratus view ni boleh ubahkan segala untuk aku. Pada aku nampak subscriber aku semakin naik walaupun aku tak buat video, aku minta maaf. And yeah, bukan tu je, aku akan cakap pasal new series aku. The Law. Okay, Law dalam bahasa Melayu apa? Sekejap aku kena suruh kawan aku buat pagi. Please. Kakak ada kerja pagi. Aku hancurkan blok. Sebab kelat. Okay, sorry. Lalu cakap The Law. Biarkan je aku nanti aku translate bahasa Melayu. Bila aku The Law. The Law mungkin start in the end balik sebab aku tak rasa aku masuk ke mana sebab aku fast cut pace dia. Tengok dia. Kita tengok je. Kau just tu. Alright, so damn dia diss aku. So yeah, kau akan imagine apa yang aku akan letak. Aku mungkin aku guna mod ni untuk buat thumbnail aku like ni bukan flashback, ni macam flashback mod. So yeah. Satu lagi. Yeah. Kau dengar apa yang aku cakap ni sebab kau tak dengar aku tak awak. Kau tak awak kat dia tidur. Dia tidur. Okay. Dan sebab itu aku cakap terima kasih kerana support aku korang and mungkin tanya aku akan buat gini je. Aku just tunjuk office ni. You know, office nanti. And dia just buat dia buat apa? Ipan. Ipan. Kau gimana?